Assalamualaikum, hai semua. Hari ini saya akan tunjukkan tutorial bagaimana cara untuk kita hasilkan kuis interaktif PDPC menggunakan Gemini Canvas di Google Classroom. Jom! Login masuk ke Delima kita. Okey, selepas dah masuk ke paparan Delima kita, kita cari AI Tools. Okey, masuk ke AI Tools dan cari ChatGPT. Okey, buka aplikasi ChatGPT, kemudian cikgu masukkan prompt ini. Saya nak bina satu kuis interaktif sains tahun 1 tajuk haiwan. Boleh bagi saya cadangan prompt untuk melakukan dalam Google Canvas. Apa bentuk game yang boleh buat? Okey, kita minta dulu idea daripada ChatGPT. Okey, saya nak masukkan tajuk haiwan. Okay, saya nak masukkan tajuk haiwan bab 1 yang kita dah screenshot daripada buku teks. Okey, beginilah. Okey, jadi kuis interaktif tu akan tahu apa yang actually kita nak masukkan dalam kuis kita. Okay, jadi cikgu pun search, tekan. Okey, ini adalah antara beberapa game menarik yang telah diberikan. Okey, cikgu boleh pilih cikgu nak sama ada teka haiwan, boleh lihat gambar. Okey, bagi cadangan dia sendiri iaitu Animal Adventure Drag and Drop. Okey, baiklah kalau cikgu nak macam ni, dia dah terus bagi prompt untuk Gemini Canvas. Okey. Jadi cikgu bolehlah copy paste. Okey, cikgu kamu boleh baca sampai ke bawah. Okey, kemudian cikgu masukkan ke dalam Google Canvas. Kita ambil prompt ni dan kita masuk dekat Google, dekat Gemini. Okey, Gemini AI. Okey, cikgu pergi dekat butang tambah ni, cikgu tekan. Cikgu perlu select More Tools dan pergi dekat Canvas. Okey, dekat Canvas ni lah kita boleh buat code, write or make slides. Di mana dia macam sebuah kain putih yang kita nak buat something. Contoh macam dashboard ataupun kuis interaktif di mana kita tak perlu susah payah untuk hasilkan coding. Tapi dia dah generate siap code semua dekat kita. Right. Okey, cikgu paste dekat sini. Okey. Dan kita masukkan. Okay, kita cek bahasa mula. Ada kan dia sebut HTML? Sebab kita nak kena ada bentuk kod HTML. Okey, ada kat sini. Alright. Jadi kita biarkan dia load dulu. Okey, sementara cikgu boleh pergi minum kopi, apa-apalah. Okey, dah siap dah kuisnya. Okey, biarkan dia generate coding dulu kat sebelah kanan. Okey, cikgu boleh nampak dekat sini, dekat bahagian kod di sebelah ni. Saya dah tekan. Okey, dia tengah generate coding ni tanpa cikgu perlu bersusah payah pun. Okey, jadi kita biar je dia buat kerja dia. Okey, cikgu sambil cikgu sandar belakang dan relax. Okey, dah siap. Okey, jadi kita boleh tengok kuis kita dekat sini, pasang badan saya. Okey, cikgu Kancil kata jawab dengan teliti, ada 3 nyawa. Wow, ada nyawa-nyawa. Okey, jom mula main. Okey, apakah bahagian tubuh bagi burung? Pegang dan seret. Okey, sirip. Macam mana nak seret? Seret tubuh ke sini. Okey, sirip. Tengok dapat. Soalan salah, sayap. Okey, ikan. Ikan barulah sirip. Okey. Okey, dah betul. Okey, lembu. Lembu ada tanduk. Okey, betul. Jadi, kalau cikgu nak kongsikan kepada anak murid cikgu kuis interaktif ni. Okey, jadi cikgu ambil kod di atas. Okey, cikgu boleh Ctrl A. Lepas tu cikgu pastikan sampai ke bawah ni, HTML ni. Dia dah highlight semua dan cikgu Ctrl C. Okey, cikgu copy. Kemudian cikgu buka aplikasi Google. Okey, cikgu cari Google Site. Okey, cikgu cari Google Sites. Alright. Okey, cikgu dah cari Google Sites. Cikgu create a new site. Cikgu pergi dekat butang belah kanan cikgu, ada pages. Okey, cikgu tekan dekat pages. Kemudian cikgu nampak ada simbol tambah di bawah ni. Okey, cikgu jangan tekan, cikgu letak sahaja cursor. Kemudian cikgu nampak full page embed. Okey, dekat sini saya nak cikgu tekan simbol ni dan keluar nama. Okey, cikgu type kuis sains haiwan tahun 1. Okey, done. Okey, cikgu nampak tadi dah remove dah header tadi kan? Okey. Jadi cikgu add embed. Okey, embed code. Okey, cikgu pergi dekat embed code dan cikgu paste. Ctrl V. Okey, dia akan paste balik kod yang telah cikgu copy paste tadi. Masuk ke sini. Masuk ke Google Site sebab kita nak bagi publish yang ni. Next. Okey, dia dah masukkan dah kuis tadi kat dalam Google Site dan sekarang kita insert masuk supaya dia boleh masuk full size. Okey, jadi yang inilah laman link yang cikgu akan kongsikan dengan anak murid cikgu. Okey, cikgu boleh tulis enter site name, cikgu boleh tulis nama cikgu, Cikgu Farhana. Okey, cikgu publish. Okey, cikgu tekan publish. Kuis haiwan tahun 1. Alright, jadi kita publish. Okey, cikgu ambil simbol copy publish site link. Cikgu ambil copy dekat sini.
Okey, cikgu ambil copy link. Kemudian cikgu pergi paste dekat Google Classroom cikgu. Itu sahaja. Jadi dah siap. Satu, kuis interaktif. Selamat mencuba. Suka video ni, jangan lupa tekan like, share dan subscribe channel Cikgu. Okay, jumpa lagi dalam video yang akan datang. Bye.